Ikilah rupane ambeng untuk kesyukuran. Ya, lauk engkong masak ungkep. Nasi ambengnya mula-mula kita letak lauk-lauk dia lah. Antara lauk-lauk biasa yang wajib lah. Ya, mi goreng. Ni sambal goreng. Ni oleh kerana 4 orang makan kan. Jadi ni nanti bagi 2, ni bagi 2, ni bagi 2, bagi 2. Ya, nasi ambeng ni biasa dibuat kalau ada hajat lah. Hajat panggil orang kenduri ya, atas hajat-hajat tertentu, ataupun kadang-kadang gila bila ada kematian, ada tahlil arwah. Ini tempe. Asas dia ni. Ni lauk-lauk asas dia, tempe, tahu goreng ya. Lepas tu biasanya ikan masin ni pun wajib jugalah. Biasanya ikan masin bulu ayam lah yang diletakkan. Ya, ikan masin bulu ayam. Dah kira wajib lah ni ikan masin bulu ayam ni. Lepas tu timun. Okey. Engkong ni maksudnya ayam seko. Biasanya ayam yang digunakan ialah ayam kampung yang masih dipanggil belum pandai kokok. Ayam jantan yang belum berapa pandai kokok. Kalau kokok dia berbunyi sikit je, gitu je. Orang Jawa cakap ayam lencir. Itu yang dibuat engkong. Jadi inilah cara kedudukannya engkongnya begini. Ya. Ayam masak ungkep. Ini nanti kita akan letakkan depan Pak Imam. Ni kita nak buat tepung jewer. Orang Jawa kata tepung jewer. Tepung gandum yang diuli dengan minyak panas dan air sejuk dan sikit garam. Tu je. Ni kita jewer-jewerkan dia. Jewer-jewer macam ni. Dan barulah kita masukkan dalam. Inilah dia tepung jewer. Sedapnya dimakan dengan sambal sardin. Kali ni kita makan dengan sambal sardin, dengan sambal hijau pun boleh. Tepung jewer. Okey, siapa-siapa yang ada mangan seko ambeng, tekolah maring Gubuk Pawon. Gubuk Pawon ki nang Kampung Parit Yani Tengah, Yongping. Tapi siapa yang ada mangan seko ambeng ki kena order dikit. Siapa-siapa yang ada booking maring TikTok Gubuk Pawon. Terima kasih semua yang datang ke Gubuk Pawon. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.